Nas, raya dah nak dekat. Kita tak discuss lagi. Apa cuti raya macam mana? Oh, lah. Tapi akak, Nas tak balik kak cuti raya ni. Kenapa pula? Awak bukan dah 3 tahun ke tak balik kampung? Kau tak rindu mak ayah awak ke? Saya dah rindu, tapi kalau rasa Filipin nanti Nas balik dah kampung. Akak, Johor dah beli tiket tau? Ada. Kau belilah tiket. Bagus lah, okay. Assalamualaikum Ibu. Orang nak beritahu ni, raya orang tak balik tau. Banyak nak pakai duit. Yelah, kau seorang ayah lagi kan. Lepas tu, adik nak sambung belajar. Nanti ada duit lebih orang balik okey. Assalamualaikum. Jadi hari ni saya kumpul korang ni sebab saya nak bagi tahulah berita gembira sempena raya ni. Sebabkan klinik kita ni sale dia mencapai target, jadi saya akan bagi bonus 1 bulan gaji untuk korang semualah. Okey. Doktor busy ke? Taklah. Saya nak jumpa dengan doktor boleh? Duduklah Amika. Kenapa tu? Doktor, banyak pasal bonus tu. Saya nak minta tolong doktor boleh ke? Tolong apa tu? Saya nak minta tolong doktor, bonus saya tu, doktor boleh tak serahkan dekat Nas? Nak bagi semua? Kenapa? Sebab saya memang niat nak bantu dia. Saya tahu dia sekarang tengah tanggung adik dia belajar, tengah tanggung kos rawatan ayah dia. Jadi kalau saya cakap saya nak bagi duit tu dekat Nas, dia mesti tak terima. Okey, baiklah awak. Okey, nanti saya akan cuba serahkan semua dekat dia lah. Jadi awak tak nak dia tahu lah ni ya? Tak nak dia tahu doktor simpan kat sini kan? Boleh. Terima kasih doktor. Nanti sama. Assalamualaikum. Hari ni adalah hari yang kita semua nanti-nantikan, iaitu hari saya akan serahkan bonus dan juga duit raya kepada semua staff-staff saya lah. Okay, disebabkan semua staff-staff kita ni bekerja dengan begitu cemerlang sekali, jadi hari ni saya ada satu lagi hadiah istimewa, iaitu tiket balik kampus secara percuma pergi dan balik. Sebab saya nak semua staff-staff saya beraya dengan keluarga masing-masing di kampung. Okey, ini duit raya awak dan juga tiket untuk awak balik kampung ya. Dan awak boleh balik beraya lah dengan keluarga awak. Kita tahu ya awak balik. Okey, selamat hari raya. Kak. Terusnya Afika. Saya kenapa cakap? Baik, ini sebabkan dia pemilihan nanti awak akan tahu awak pemilih baik. Saya tetap bagi awak bonus lah. Terima kasih. Semoga semua staff-staff saya bergembira lah beraya di kampung halaman masing-masing ya. Terima kasih. Okey, sama. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin.